Belakang aku ni ada SUV yang boleh pergi 0 to 100 dalam bawah 3 second. Ini adalah Zeekr 8X. Semua cerita pasal Zeekr ni aku letak dekat dalam Harmon Apps. Kau download apps tu. Harmon tu social media apps, tapi dia untuk otomotif. Siap boleh bagi gift semua. So content creator, siapalah, every enthusiast automotive, download Harmon Apps. Technically, dia boleh pergi 0 to 100 dalam 2.96 second untuk 8X Yaoying. Maksudnya flagship edition, which is the fastest accelerating mass production hybrid SUV. Dia ada, bukan paling pantas 0 to 100 saja. Dia ada 900 volt super hybrid architecture. Maksudnya, dia ni boleh fast charging and one of the fastest charging juga. Satu pasal Zeekr 8X, kereta ni sendiri dia ada satu reka bentuk yang cukup distintif dan juga memang performance oriented. Kalau kau nak tahu, kita sebelum ni, sekarang ni lah pun ada 9X, satu kereta yang cukup besar dan juga huge. 8X ni pun huge juga, tapi dia memang performance centric. Sebab dengan kuasa yang tinggi yang aku mention tadi, dia ada sport rim bersaiz 22 inci dengan dia punya sporty look untuk dia punya caliper. Nak buka pintu ni pun special sebab dia bukan tarik benda ni. Dia ada button kat bawah ni, kau klik je, dia dah unlock. And then dia terus terbuka, nampak? Aku try sekali Ni soft close kan? Klik je, kau tengok Wah, ease of entry. Tak payah kisah dah, dia terus masuk je. And the interior yang cukup sporty. Kau nampak dia ada dia punya steering wheel. Kau nampak steering wheel ni memang sporty looking and tak macam SUV lah. Memang tak macam SUV. Of course lah, kita punya bahagian center console yang cukup luas, tegak. And kalau kau nampak kat sini, is more on like putih-putih. Dia nampak mewah. Yang ni lebih sporty dengan reka bentuk semi bucket dengan integrated headrest. Lepas tu dia ada black color Alcantara, orange lining, orange stitching. Memang cool. Of course lah, dia punya sound speaker semua. Everything dekat dalam interior kereta ni adalah high end. Marilah kita tutup pintu. Zeekr Press Conference and Beijing Motor Show 2026 will start in 1 minute. Senang hidup kan?